Kau tengok sekarang ni nampak bila aku buka helmet ni, vision aku terjejas sebab dia punya kedudukan mic dia ni memang agak jelas. Tapi tak apa, aku cuba dulu. Aku cuba praktikal ke tak kalau aku nak letak mic ni dekat dalam helmet. Tapi in terms of dia punya audio quality, aku rasa okey je. Sebab mic ni memang dah datang siap sekali dengan 32-bit float. Kalau korang jerit dalam helmet ni, korang punya mic takkan peak lah. Kita test sikit. Dalam helmet dengar lagi tak punya exhaust. Ya. So yang best ni kan, Insta360 ni X5 dia ada satu features adaptive tone ni, di mana bila kau masuk kat satu tempat yang gelap, dia automatically akan adjust dari segi shadow dan juga highlight tu. Kalau kau masuk tempat cerah, dia akan turunkan highlight tu. Tapi bila kau masuk kat tempat gelap, shadow tu dia akan naikkan sikit macam tu. So dia akan balance lah sebenarnya. Dia akan balance. Itu yang aku rasa satu benda yang membantu lah, sangat-sangat membantu lah sebenarnya. Yang kedua adalah aku punya mic ni. Mic aku ni aku risau juga nak cabut. Nampak? Alhamdulillah tak cabut lah daripada aku punya helmet ni, attachment helmet ni kan. Tapi agak kacau pemandangan aku lah. Dia sebenarnya taklah kacau sangat, tapi mungkin sebab aku tak selesa kot. Sebab aku tengok depan, dia aku nampak bulu-bulu ni kan. Bagi aku semua helmet dia tak ada space tau kat bahagian mulut ni. Tapi kalau ada, cuba korang komen kat bawah. Mungkin aku akan beli helmet tu untuk aku test. Mic dia memang 32-bit float, memang aku rasa dah cukup lah. It's more than enough lah untuk korang buat motor vlogging. Dia punya harga ni pun memang tak mahal sangat, tak murah sangat, affordable lah. Tapi kalau kau beli GPS module ni sekali dengan mic tau, so bagi aku memang berbaloi lah. Walaupun meeting ASEAN tu dah habis, masihlah juga jam KL macam biasa. Aku tak sure mic aku pick up ke tak bunyi exhaust. Kalau pick up kan, dapat pick up juga memang memang nice gila lah. Aku suka. Tepi, ambulans nak lalu. Woi, hidung aku penyek tu, kena impak dengan kena impak dengan mic ni kat hidung. Aduh, sakit. Kalau aku buat motor vlogging, biasanya aku akan pakai external mic. Ada lav mic, so senang selit lah. Pros dia senang selit dan juga kecil. So tak adalah aku rasa terganggu sangat. Tapi dia punya cons leceh lah. Kau nak kena attach tu, nak kena selit, nak kena masuk. So setup, nak proses benda setup tu pun dah makan masa. Tapi kalau FPS module dan juga mic ni daripada Insta360 ni, turn on kamera, turn on mic, dah dia auto sync, auto connect, dah boleh record macam biasa. Terus boleh buat motor vlogging. Mudah kerja korang. Cuma dia punya cons, of course, macam kau tengok tadi, gabak besar, dia pelik sikit lah. Aku rasa akan menimbulkan tidak keselesaan lah in the long run. Jadi kalau kau buat ride jauh, nak borak kan, benda ni ada je kat depan kau ni, aku rasa tak selesa lah, kurang selesa.